Ini dipanggil balok. Apa garis? Kira, ada berapa garis? Ada 5 garis. Ada 4 ruang. Garis dikira daripada bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ni ada knot. Apakah knot garis? Formula senang awak nak hafal. Lemak, gosok baju dengan fab. Awak apa? Jangan tulis emak pula. E untuk emak, G untuk gosok, B untuk baju, D untuk dengan, F untuk fab. E, G, B, ni D, ni F. Seterusnya ruang. Ada 4 ruang ni, ruang. Okey. Tengah ni ruang. Ni antara garis ke garis di tengah ni. Ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga dan ruang keempat. Ni muka, eja dalam bahasa Inggeris, muka. Muka. Face. Face. F A C lagi E, muka kat mana pula? Stop it. F ruang. A C E